Hai, hari ni aku nak cerita sikit tentang satu phone ni. Phone 3A, phone yang paling unik untuk tahun ni. Tapi selain design, apa yang buat phone ni menarik? Jom aku cerita. Phone ni memang nampak rare. Okay, tengok ya. Kita unboxing. Okay. Belakang ni transparent dengan glip lights yang boleh menyala ikut notifikasi, ringtone, timer. Tengok contoh ni. Memang lain dari yang lain. Skrin AMOLED 6.7 inci, 120Hz, warna vivid, scroll pun rasa smooth. Nak tengok YouTube atau Netflix memang syok. Dia ada kamera utama 50MP plus ultra wide 50MP. Okey, korang tengok contoh ya. Gambar waktu siang memang cantik. Warna natural, detail pun jelas. Low light, okey. Cuma kena steady tangan sikit lah. Kamera depan pun sharp, sesuai untuk selfie atau video call. Okey, sekejap ya. Okay, dia ada original, soft focus, PNW film, wide angle, lenticular. Okay, so kalau korang nak senang, ambil original je lah.
Bateri 5000 mAh, boleh tahan sampai malam walaupun guna banyak. Charging dia support 45 watt fast charging. Dalam 1 jam je dah penuh. Tapi ingat, dalam kotak ni tak adalah charger. Korang kena beli asing tau. Ada kabel je. Okay, ni kabel. And then, korang tengok ni. Macam lampu LED kan? Okay, ni adalah pin yang kita biasa guna untuk tukar SIM card tu. Okay, dia ada sediakan lah. Okey, kalau korang nak phone yang unik, smooth dan minimalis, nanti phone 3A ni lah memang berbaloi. Bawah RM2K je. Apa pendapat korang? Itulah dia pandangan aku tentang Nothing Phone 3A. Telefon yang tampil berani dengan rekaan unik dan prestasi yang tak mengecewakan untuk harganya. Sesuai ke untuk korang? Itu bergantung pada keperluan dan bajet masing-masing. Jumpa lagi dalam review seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share kalau video ini membantu.